Berkedip pedis pun utainya nanti dia rindu ngadu ya. Gagak meh bahkan kita itu kita ya MC-nya tadi accident Maya on the way. Kritikan. Ya, betul. Cacian. Banyak gerinti. Yes, sumpahan. Okay, yang tu sidak yang recognize aku pu leadership. Nuan tadi udah bercerita pasal Nuan jadi medik, Datuk menjadi trainer. Lagi bisik tak? Utai bukai kepatut dikongsi Nuan ngagai nembiak rebak baru yang kerkak ngambil pelajar dalam bidang medical tu. Okay. So dalam bidang medical tu tuan, okay. Ya okay seminar kita banyak stagnan ngagai sitik bidang aja. Maksudnya nak kerja hospital, Nuan lalu ba hospital aja selama hidup Nuan. Okay, contohnya Nuan bekerja ba platform ke ba rig ke ataupun ba iat ke sebagai medik. Okay, selamanya Nuan uliah stagnan ba dia aja. Yes, tapi Nuan perlu keluar ke pompong. Okay, so Nuan perlu bisi vision emission lah dalam penghidup Nuan. Pelajar apa tadi nak Nuan kata soalan tadi Nuan kak pelajar apa yang kak diambil nama pesan bukai lah. Pesan bukai selain okay. So pesan bukai selain daripada kita bisi kerjaya ke tempu, kita banyak kerjaya tetap lah ataupun kerja hakiki sebagai medik. Tapi nya orang madah, nanti orang businessman tu madah, nanti Nuan kak kaya, Nuan kak boleh duit, Nuan boleh berharap ngagai sitik gaji Nuan semata-mata. Yes, kan? betul. Nuan bisik side income yang boleh support Nuan. So sebab aku dah bekerja ni cukup gaji aku nyampau tu rumah aku berapa, kereta aku berapa, PTPTN aku 72,000 tadi. Kak bayar, kereta kak bayar. Agi berbayar ke? Agi berbayar. Okey, bapak dah lama lagi embiah lah nya. Aku semangat ya. 2 tahun lagi embiah ada hutang lagi aku. Aku semangat ya. Ya, betul. Baru boleh mikir terbuka lagi. So the struggle is real lah. Ngigat duit ukai nak nyamai. Betul. Ya, Nuan beli nombor pun belum tentu kena. Ya, kan. Betul. Beli nombor hari tu pergilah ya pansuat. Ya, alright. Berkenaan tadi kita perlu bisi ke side income. Jadi untuk side income Nuan kau boleh ya, Nuan mesti kak bisi knowledge. Ya, betul. Penemu. Okay, Nuan mesti ke basic skill ya. Pengelandia bat jari lah kita kira pengelandia bat jari ke. Nuan boleh main music, Nuan boleh berjaku, Nuan boleh bersukan ke. Utai tu boleh ngenatai ke duit secara halal lah maksud aku. Ukai adik nyabuang nguncang ku lewat ukai ya. Ukai adik mainnya wukong ukai nyak penemu lain ya. Ajar bukai kan ya. Ajar bukai. Maksudnya kita non pure skill, talent ngon knowledge Nuan perlu bisik lah. So harinya tadi Nuan explore, Nuan empu kelebihan diri. Nuan study pasal diri Nuan pu. Nuan anggap Nuan diri Nuan tu adalah open book. Nuan beda apa weakness Nuan, apa strength Nuan bak dia. Nuan fokus kepada utai yang Nuan pu kekuatan uliah mendatangkan duit ngagai Nuan. Bak piat megak pada agak Nuan pu pengurangnya tadi improve bak pengurang Nuan. Nuan namu apa priority kat gagak dalam hidup. Yes. That's why you have to set your vision, mission first. Mesti apa priority Nuan dalam hidup. Yes. Mesti kuisin lah. Betul, julu artinya. Nak salah kita berangan, orang ada angan-angan mak jenin. Kita berangan dulu. Free angan-angan free. So kita start berangan-angan dulu. Dari berangan-angan yang jadikan dia action. Yes, betul. Tulis dulu aku kak jadi berketuk, aku kak jadi berketuk. Nuan yang kepada you have to plan. Yes, betul. You have to plan but remember lah rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Yes, sometimes utai kita gagal kita ini nak nyadi laban Tuhan kat protect kita hari utai kita nak manah nyadi berdalamnya. Nak bermana pintu tu tertutup ngau kita, pintu lain tak terbuka. Yes, always betul. remember pintu tu tertutup tu terbuka. Dia kemana tadi rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Jadi fokus ngagai skill Nuan yang bisi yang boleh improve Nuan masa depan Nuan. Mungkin kita madah tadi mau minat. Yang penting minat. Nanti Nuan nak minat ngadu utai nak nyadi. Yes, nak nyadi. Ya mesti Nuan mesti ngadu utai yang utai titik rindu. Yes. Berkedip pedis pun utainya nanti dia rindu ngadu ya. Gagak meh bahkan kita itu kita ngagak podcast tu kan. Lepas kita minat, sampai minat mau. Betul. Minat rindu dengar podcast. Last lah kita improve ngagak. Betul. So satu improvement lagi kita kan. Yes, betul. Bahkan sebab mau aku tu pengawal aku yang seterusnya. Aku jadi pengacara majlis ataupun kita ngomongnya MC lah. Jadi MC. MC berjaku. Jadi keluarga aku tu memang dari segi jenis orang yang
kata mana landia berjaku. Nanti kita ngelala DJ Shima Tawil. Aku ngomai anti Su lah. Ayah gawak bucket FM lah. Selalu berlagu ngau sida Ricky L. Apa kata Tesat Madam Bunga. Lepasnya apa lagi lagu kontraknya katanya kunci serikat. Kunci serikat. Kunci serikat. Aku nyo nak ingat ke? Kunci serikat. Jadi hari tu tu ngagai anti Su lah, anti Su bisi ninga ataupun Shima Tawil penyanyi kita nya adalah anti aku lah. First cousin abak aku. First cousin. Ya, jadi aku rindu ninga yang berjaku ba KSM sebagai DJ dah. Sikit lama ke dah berjaku dia. Ya, sikit lama ya. Aku ninga best aku ninga anti Su berjaku ni. Aku pun kak jadi berkanti lah. Rindu mendengar berjaku macam Landi, Linggo ya. Hai, selamat pagi. Nama berita kita wai, biasanya mai wai. Kira jadi idola lah tu. Jadi idola aku. Jadi anti aku nak kira ya macam pemangkin aku pun semangat dia tu lah. Dia lah dia berjaku. Dia Belandia berlagu. Dia nak ya baji lagi. So dia kat pagi perfect kan. Aku buka jadi bakal anti lah. So anti thank you menjadikan one idola aku. Dalam pengacaraan majlis lah. So aku jadi rindu jadi pengacara majlis. Jadi dia tu Nuan kelimpah hari jadi medik, jadi trainer. Nuan dia tu penyau jadi MC kan lah. Ya, jadi MC tu. Cerita pasal MC lah. Kita pasal MC ke cerita pasal medical tadi. Ya, sangat educationalnya. Untuk ya entertainment lah. Pasal medical, pasal trainer kita buka dulu. Jadi ni Maya non start masuk dalam bidang MC tadi. Dalam bidang MC ataupun pengacaraan majlis kan. Actually aku sebenarnya hari niat aku rindu aku rindu medak orang berjaku. Aku akan idolize orang. Pandai me berjaku ni. Rindu aku dengar yang berjaku. So bagi kita orang yang pandai berjaku tu is hebat. Pandai me YB nak berjaku. Pandai me tuan rumah nak berjaku. Betul. Kan bagi kita orang yang pandai berkomunikasi, pandai berjaku tu adalah orang yang hebat. So I want to be that person. Aku kepada hebat pandai berjaku berkenyak tapi nyak tadi kita seminar kat nyadi berkenyak but you have to work for it. Nuan perlu ke basic action. So apa aku sebab Maya peringkat sekolah lah. Aku selalu ngau perbahasan, pidato, syarahan. Nak platform pertama aku to build my confidence. Ni hari ni Maya nya hari bangku sekolah. Hari sekolah rendah. Nasi kita ngau berjinak-jinak lah aku bina orang berjakut deh. Memang aku sebab aku juara, sebab apa aku just nombor ciat. Nombor ciat ke? Nombor ciat. Laban aku ngau minat. Ada orang yang kata ada orang guide aku. Ada yang lalau mana? Ada yang lalau aku semua lagi pun parents aku jenis yang educated empu family. Abak aku just kerja biasa, mak aku kerja biasa. Jadi kita kata aku nyalah mak abak aku ada education family kita itu ataupun kita empu circle-nya bukan jenis orang yang educated yang sampai level syarahan pidato ni lah tidak yang namu. Nanti jakut lalau tu rumah nanti kita ngagai orang kahwin mesti jakut lalau. Namu lah kita kan ngajah kan. Tapi benda tu teknikal deh, syarahan, pidato semuanya. Jadi maknanya aku selalu memuncit bila aku pergi ke sekolah menengah kita dah dewasa dah kita pada development so aku Johor sebab aku sekolah SMK Datuk Penggawai Timur Masai Johor Baru. Hai orang SMK Datuk Penggawai Timur kalau masih ingat lah. Alright. So pada zamannya aku dah mula aktif dah apa-apa aja masa apanya penganjuran kempen bahasa Melayu syarahan pidato memang aku ngau. Jadi zamannya kita pun dah dewasa memang dah nak buka buku dan nak research ke diri kati katnya deh kat berjaku and then rancangan yang asuh aku biar kumpu skill sebab Johor dia bisik rancangan dari TV Singapore. TV Singapore tu ia selalu bisik hari 6 pukul 8. Alright, ia bisik rancangan perbahasan pidato. But channel Singapore-nya. Aku mendak harinya, jadi aku belajar harinya. Ulih gambar TV dari Singapore nah. Ulih kena area cabangnya pun ulih ya. Ulih gambar dampih deh sama aja Singapore. Mediacorp kita ingatlah Mediacorp ti orang Johor nemu rancangan TV Suria ataupun TV 5 Channel 5. Mayanya
boleh mendak siaran di Singapura. Hari Singapura aku mendak katinya biak berpidato berbahasa. Jadi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris lah. Darinya aku belajar. Oh berketuk berjakuk. Berkenyak melontarkan soalan ngagai pihak lawan, pembangkang berkenyak. So nyak aku belajar harinya. Dan startnya aku mendak cikgu panitia bahasa Melayu masa hari sukan yang mengacara. Selamat datang kepada para ibu bapa dan guru-guru, murid-murid sekalian. Jadi dia berjakuk bunyinya. Rindu ninga. Dia beralun-alun. So minatku bertukar kak jadi pengacara majlis. Aku kan hebat baka cikgu panitia bahasa Melayunya. Rindu aku ninga berjakuk. Pemenang yang pertama jatuh kepada. So macam kita biasa pemenang yang pertama jatuh kepada macam nak namai boring namai tapi ia berjakuk pemenang yang seterusnya. Okey. Jatuh kepada rumah sukan. Ia berjakuk macam ia bisik lento, ia bisik intonasi. Ia bisik personality about voice nya. Jadi aku belajar hari cikgu lah. That's why penting kita belajar hari cikgu. So sampai ke titik tahap okey. Itu adalah bermulanya kehidupan aku dah start dari MC. Aku gawak The Banquet tadi. Di banquet nya pertama orang expose medak aku. Jadi MC apabila biasalah ujung tahun lah. Orang yang kerja government tu akan ngambil ke duit untuk ujung tahun ngagak function. Kan. Okay. Right, no offense lah. Alright. So jadi tidak selalu ngagak event function berdia. Tiba-tiba ia tengagak MC nya tadi accident maya on the way ke event tidak yang tadi, dinner tidak yang tadi. Jadi semua begau. Siapa akan jadi MC tu semua ngai. Nyak belat ini mau berjaku. So ya, jadi aku kumpul restaurant manager. Puan Sasal Biliah, alright, aku ngumbai Kak Sal. Nang Kak Sal, buruk tu pun Kak Sal gak? Ya. Nanti lah jauh hari Kak Sal. Nanti jauh hari Kak Sal. So aku ngumbai Kak Sal. Kak Sal kami pun restoran manager. PC. Dek kita lah jadi MC ya. Senang aja tu atur caranya. Kalau tidak yang datang kita ikut atur cara tu. Pandailah kita kelakar. Yang macam kita selalu kelakar dengan tidak guest customer ya. Macamnya. Nyak lah pertama kali aku jadi MC. Megai mic pertama kali berdepan orang main wah. 30 table main hau 300 ikutnya. Aku main dia nyamai aku kat forecast tu tadi aku dah nervous. Tajak tu ajak berjakuk. Ajak is first time berjakuk semuanya. Jadi now or never plat ini ke mata. Sebab dekat jadi pengacara materi bagi cikgu Nuan kan. This is the time Nuan kan jadi bekerja. So aku cabar diri kumpul and then of course lah aku kat pedak. Bagus dapat manager aku lah. Betul. Orang lain adai dan Nuan terpilih. Mestilah Nuan rasa best. Satu penghargaan. Laban tidak ya recognize aku bakatnya tadi. So jadi aku jadi MC-nya tadi. Start harinya alu mua aku ajak dari MC. Tidak mana nanti kita ada MC kami bisa MC kalau tidak ya. Di tempatnya di banquetnya tadi. Aku suka seminar menyambut tetamu mainnya aku jadi nyak kemana tadi udahnya aku dari cashier, dari marketing, dah berjakuk nang semua nah. Aku belajar dari restoran jak mana tadi. Aku bermula jadi MC is start dari aku kerja pada banquet. Ya ngajak. Ukai MC yang betul liah lah. Just nemu atur caranya aja. Okay, aku start professional. Okay, tahun 2021 baru aku professional. 2021. Zaman COVID. Zaman COVID. Okay. This is for you, Puan Sofia Jenang. Puan Sofia Jenang tu adalah idola aku lah dalam bidang pengacaraan majlis. Bak kucing tu khasnya. Okay, so nanti kita ada macam-macam event lah. Selalu kita ada Madam Sofia Jenang yang menjadi MC. And ia pun menjadi MC untuk Bro Doyat and Bro Holding sebelah tu. Ia selalu dia kangau orang. Dan aku kalau mendak depan mengacara, yang pu aura, yang pu karisma, yang pu intonasi, everything is perfect. Kengumaya. That is definition of perfect as an MC. Yes, betul. Segi figura yang sangat hebat mengacara majlis. Jadi start harinya aku selalu yang medak orang tu orang yang hebat. Aku kat jadi bakaya. Betul. So aku jadi benchmark nana. Tadi benchmark aku. Okay, so mayannya ya Puan Sofia Jenang ni biasanya agak kelas khusus pengacaraan majlis. Dini agaknya. Yang agak Bapen View Hotel Kuching itu. Okay. So yang madah boleh bayar 2 kali, ya. Okay. Kita kumpul 20 iko. Aku ngagak siti sesi Bapen View Hotel. Boleh aku fokus mengajar kita siku-siku, ya. Nak perlu main student aku. Janji kita amai kat jadi MC. Kita akan jadi MC minat ya. Betul minat. So aku pikir
aku boleh jadi MC, orang nemu Platini boleh jadi MC, nemu berjaku, ya lucu apa semua boleh. But mesti bisik but ya. Nuan mesti ke bisik black and white. Mengesahkan nuan untuk bisik khusus MC, bisik cert. Jadi perlu certified nuan. Perlu certified, correct. That's the correct words lah. Nuan perlu certified. Nuan orang akan recognize nuan. Memang ya bisik pengalaman skill. Ya certified kedai ataupun dini ya graduate hari ni yang pansut. Maksudnya kita itu macam kita orang anjing pemakai yang kita mau. Kita nak nemu pemakainya hari ni, kilang ni, sijil ni, sijil halal kedai. Jadi bila kita dah certified itu tadi, orang nemu kita itu produk yang sah kira. Yes, betul. Produk yang sah yang apa ya tadi selamat dipakai, dimakan begitu. Okay. So harinya tadi aku start tingkatkan kerja aku dalam pengacaraan majlis. So the best moment in my life is orang tengajar akunya adalah idola aku mbu. Betul. Puan Sophia Jenang. So one of the big names lah dalam kita pengacaraan majlis Bak Kuching in Sarawak khasnya. So yang bestnya lagi tu aku jak terberjakuk tu. Aku sangat excited ke explain. Nasi ruang tu diberi kagenuan. Okay. So aku sangat excited bercerita pasal tu. Laban selalunya bab menua kucing tu especially bab Sarawak tu kita mayu MC. Okay, mayu MC mayu MC. Buat radio aja dah mayu MC. Mayu MC ya ibarat kata mudah Mumbai ni. Tumbuh seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan. Mayu MC yang berkualiti hebat-hebat di luar sana. Nama pesan orang gagai bala MC ke bisik di luar dia Okay, untuk ngagai bala MC terbaluar dia aku nemu dia tu tuan. Kita MC tu bagi aku nya adalah profesi ataupun profesi yang profesional kita Mumbai ya. Kejati profesional. Ya okay semina nuan berjaku huha-huha bak event kahwin, okay bak sukan ke tapi kita anggap tu sesuatu kerjaya yang sangat menarik dan profesional bagi aku. Laban kita tu bisik event, okay sebenarnya event orang kahwin, event sukan, kita bisa event-event yang melibatkan menteri, protokol, event orang ngomong educational pun event jadi nuan ke seminar berjaku aja, nuan perlu nemu protokol event tu. Penting banyak lah. Penting nuan nemu protokol, siapa VIP datai, dia nuan pun salutation nama siapa dulu, YB ke siapa dulu, menteri ni dulu, nak oleh sengapak rembang sekuati nama berjaku. Betul. Especially event yang melibatkan kita empu menteri-menteri event yang bisi protokol lah. Betul. Okay seminar nanti kita kahwin balai raya. Nuan perlu nyebut nama tuai rumah, tuai kampung, penghulu terdatai, orang terdatai macam samping kita reverence ke pastor ke kan pederi ke. Nuan perlu nyebut nama sidaknya. Betul. Bukan sebarang-sebarang. Perlu sebut kau betul. Perlu sebut kau betul nama orang. Orang kadang-kadang tu sangat partikular kau nama. So MC berluar Dian, okay, thank you for being an MC. Okay, it's not easy. Orang malah namai menjadi MC. No. Jadi MC itu susah. Okay, so susahnya lah yang menjadi cabarannya. Nuan ada ngambil cabarannya, nuan takkan improve. Betul. Nuan terlalu selesa, nuan takkan improve. So ganggu sikit comfort zone nuannya, pergi ke tempat yang untuk nuan improve. Betul. Okay, so sebagai MC gak tuan, perkara yang paling aku happy adalah bila kita jadi MC tu especially acara orang kahwin. Nuan benda orang mulakan hidup baru, hubungan baru. Nuan menjadi saksi bah that is the best thing yang aku boleh medak. Kadang-kadang nuan ada MC orang birthday. Anak 1 tahun, 25 tahun, kadang-kadang nuan ada MC orang makai selamat. Nuan mayuh medak benda-benda yang indah. Betul. Kan? Yang nyadi buat penghidup kita. Aku pun kalau jadi MC orang mati bisik gak? Isi okay, masuk ke MC orang mati tu aku sesuatu yang happy okay, macam bisik keunikan ndak jarang-jarang bisik nah. Macam aku di invite betul bala keluarga terdekat lah. Nulung lagi berjakuk ke kita lagi ngari ke kami sebiliak. Benong kita sebiliak ditimpa penusah takkan dia ngasuh ya berjakuk. Benong nyambak, benong sino. Betul. Jadi kita ngasai kita nak berjakuk. Nang awak aku berjakuk ke kita sebiliak, ngari ke kita sebiliak lagi. Jangan masuk ke MC tu, aku just ngari ke kita sebiliak berjakuk bagi orang tengampu
ngawak pemati. Ya. Terima kasih datai hari tu ngagai kabar belayan ti dampi Bercerita ti jauh bercerita agak pasal penghidup ya ke penghidup yang sebenar ni yang tu. tadi nak. Ya, begitu. Of course lah pertama kita mesti mengucap terima kasih. Kita perlu main vibe sino-nya tadi. Okay. Terima kasih ke sidak ya subak niang beketuk nanti niang dituk gagati sidak yang mendak kita datang dituk. Jadi kita MC tu kena pandai bermain ngau emosi, nusun, jaku. Ya. Yang kepada MC tu bukan yang main. Yes, betul. Aku dah enggak semua tu orang mati, aku dah enggak orang kahwin ke mesti semua event aku dah. Event guest tu pun kan. Event orang engage yang sebut nuan lah 13 tahun aku menjadi MC. Nanti orang bukai. Ya, ya. Nang sikit-sikit aku memang aku berituk sofa bedau bisik pelapis aku lah. Oh ya. Nanti kita nak medak tuan buat dia yang gotok Ya, ya. Tok badi dia yang gotok nang semua job-job MC aku. Mayuh amatnya pada aku. Mayu lah. Hari orang kahwin, hari menteri meh datai. Yang the biggest and the highest yang aku kalak jadi MC adalah Petronas PDNTs and Partners HSC Conference. Tu maksudnya Buat ini tu. Sheraton Kuching. Okay. So aku dijemput tu dari MC selepas semua nama-nama hebat MC di Kuching tu bisa nganyung resume. Oh, okay. Termasuklah aku pun Madam Sophia Jenang, si Sarifah lah something nama Sarifah yang hebat, yang English yang nang English berjaku. And ngau MC yang bukai di kalangan MC yang hebat. Okay, so I'm so humble. Hari semua sidak yang hebat-hebat yang tadi aku terpilih mau. So aku terpilih because of Petronas empu presidennya yang lala aku. Oh Platini itu bukannya selalu dia MC diat kah? Oh kita ambilnya lah. Makanya kita pakai Platini. Dia dah biasa dengan industri oil and gas infrastructure. Kita perlukan MC yang versatile, yang bukan saja tahu pasal adat ataupun budaya Sarawak, culture Borneo ataupun Sarawak, tetapi tahu juga mengenai oil and gas industry. Okay, sebab malamnya 2 hari, conference tersebut mawa. Okay, so memang bertemakan Borneo. Jadi aku perlu bercerita pasal keunikan Borneo. Okay, so aku bisa bercerita pasal adik kita empu pemain penari nyambi-ambiat yang menari burungnya, Don Diasnya. Ya. Kan, so ia pun bisa agak persembahan masanya. Agak persembahan bisik. Okay, so aku menceritakan tentang keunikan Borneo, tarian, hutan kita semua tu. Jadi macam I'm versatile. Promoting Sarawak. Julong kalinya conference yang dilakukan di Sarawak, and you terpilih daripada the best MC and bukannya aja tuan, aku mewakili Brook Holding Sdn Bhd datai kia. MC from Brook Holding. Okay, my name is Platini. I am from Brook Holding Sdn Bhd. So jadi aku bangga. Aku represent Sarawak. Represent my company. So sesuatu yang membanggakan lah bagi aku. Right, so to sampai ke levelnya, remember this. Okay, Nuan takkan terus dari MC sampai ke level yang tinggi. Nuan perlu melalui kritikan. Ya, betul. Cacian. Banyak gerinti. Yes. Sumpahan. Okay. Dan sumpahan dan bermacam-macam lagi. Kadang-kadang Nuan kena reject. Kena reject orang lah, orang nak minat ke Nuan siapa ya tu kita nak lala. Okay. So memang mayo fasa-fasa berkenyak kita kena lalui. Kita kena reject dulu orang nak nemu kita, nak ngelala kita. But anak putus asa. Betul. Okay, trust in yourself, believe in your talent. Mungkin kita randa tu tadi mau. Nuan boleh pandai, Nuan boleh basic skill, tapi kalau jadi MC perlu seiring dengan Nuan adalah bakat Nuan. Bakat mesti bisik. Bakat mesti bisik, Nuan mesti bisik jiwa. Mbak dia. Nak boleh Nuan bisik skill, Nuan pandai tapi bakat Nuan nak semai sekali. Ya, betul. Ya, kombinasi 3 tu mesti kat semai baru. Mesti kat segulai sekali. Mesti kat segulai kat sejalai. Ya, segulai sejalai mansang sertai. Bisa tambah baru. Tambah baru. Segulai sejalai mansang sertai. Okay. So semua perkara tu Nuan perlu bisik lah untuk menjadi seorang MC. Cuma aku kat Madah, nasihat aku, apa-apa kritikan, cacian, anggapnya adalah satu yang membina. Membina. To improve diri kita. Betul. Okay, anak anggap kita itu hebat, terror, pandai. No,
bila kita dapat kritikan ataupun komplain ke komen ke, feedback dia adalah feedback orang ke kita, so terima seadanya. So maybe feedbacknya betul, maybe feedbacknya salah, but you have to reflect yourself based on the feedback. Bahkan kita nyumai aku selalu nyumai 100 lebih kali aku dah nyumai kacang ma tu. Semua orang madah nyamai. Belum tentu nak nyumai hari tu asai sama lagi. Engkau ke kemari. Engkau ke kemari sebedau tu. Okay, different people, different sample preference. Yes, betul. Bagi Nuan hebat main Platini. Bagi biasa-biasa aja ya bah. Aku dah biasa nang orang lagi hebat daripadanya. Makanya so Nuan perlu adapt ngau semua komen-komen tu tadi. Just be yourself. Ya, betul. Ya berkenyak lah ya. Takkan aku kat nunda ya. Ya, betul. Kan contoh aku adalah MC adalah Syukri Rahia ya. Besok Ramadan aku suara kita kedak Syukri Rahia apa? Tidak Petronas yang ada. Ya, selamat pagi, salam sejahtera. Nama saya Platini Kawi Philip. Saya akan mengecara Malaysia hari ini. Contoh berkenyak deh. Kedak Syukri Rahia suara kita. So Ramadan berkenyaknya batu loncatan lagi aku. Yes, betul. Because tidak ya compare aku dengan orang yang aku minat, aku yang diodola. Tapi kadang-kadang saya madah buruk nah MC-nya. Yang macam nervous kelakar, yang macam kekok-kekok sikit, kadang-kadang dia kelakar, dia baca skripnya ada pause sikit. Yes, kadang-kadang aku berkenyak. Because kadang-kadang sometimes non crowd tu lain ya. Bisi crowd yang happening. Bisi crowd yang bakal orang mati. Kini pun dengar lawak pun berkenyak aja monotonous aja semua sidak ya. Nak ada si emosi apa mau. Jadi MC tu ia perlu kat blend kau audience sebenarnya. Betul. Jadi cabaran kita sebagai MC tu Nuan perlu blend Nuan ngau audience. Kita nak boleh puaskan hati semua sidak ya lah. Jadi apa-apa kritikannya sama ada yang positif kah ataupun yang Nuan anggap yang negatif, ambil ya dengan hati yang terbuka. Betul. Just be yourself, improve yourself. Betulnya betul. So daripada aku iat nenangkan, iat pun orang reject aku ngai kami Platini, kami ke orang bukai. Labang Platini tu yang selalu anggap lawak bodoh. Nak sesuai untuk rancangan dan berketuk. Sidak ya. Okay, sebab berketuk lah. Mula aku rasa faham ngai dia. Lepas worker kan suka benda ketuk, worker nak suka benda yang protokol ngantuk, boring. Betul. Jadi I have to do something yang against my boss pun willing. Ya kat protokol. Tapi aku kat audience yang happy because ya datai-datai MPM, Petronas, Shell, Petros. Tidak akan benda iat kita itu happening. Ya, betul. Happy, sambutan meriah bah. Ukai kita kat ngagai jangan orang mulia. Nyusuram bahkan si orang mati. Itu adalah cabaran ya. Si sukanya PC nya mau untuk protokolnya sama lucu-lucu. So kami cari MC lain lah. Yes, mayanya aku down tapi daripadanya aku improve diri aku. Jadi aku tapis filter aku pun jakuknya. Okay, bos suka madah berketuk. Okay, aku pun audience berketuk. Jadi kurangkan gurau-gurauannya. Just more to protocol. Then aku terima lah berkenyak. Okay, aku harus ingat orang jadi MC aku. Okay, kita mayar aku pun. Contoh kan, aku boleh ajak ngai. I can say no. Ngai ke bos kita boleh reject aku, kapak aku kaki aku. Aku boleh berkenyak tapi aku ngai. Because aku anggap kritikan semuanya sangat penting untuk aku improve diri aku baru. So apa-apa yang dikomen dengan kita, terimalah seadanya. Untuk improve diri kita. Remember, it's dangerous when you think you know everything. Yes, betul. Kan? Alright. So nakak ke dia tu lah. Pengingat ke paling dikerindu nak jadi MC Trinuan jadi MC ba conference apa tadi? Petronas NPDNT SSC Partners. Okay. Alright. So rindu bat ku ningal cerita tadi Arino jadi medik, jadi trainer, jadi MC tadi. Jadi minta Siti tips ngagai orang kekak baru jadi MC tadi. Nama tips ngagai sedak ya. Yang baru berjinak-jinak tadi nak ngaga jadi MC rumah panjai jadi MC kawin. Ngagai beri sedak tips. Tips alright. So tips yang menyukai aku madah tadi, Nuan mesti kak minat. Berkeni pun Nuan mesti kak minat. Kemudian yang kedua dah Nuan minat, Nuan perlu bisi knowledge. Penemu. Maksudnya Nuan perlu study lah. Nanti orang sukan berketuk cara no MC. Nanti Nuan orang kawin berketuk. Nanti workshop berketuk. Nanti confront berketuk. So Nuan perlu beradaptasi and expert dalam semua keadaannya. Nuan perlu membawa diri Nuan. Penting lah ngagak kerja rumah dulu. Yes, ngagak kerja rumah. Nuan perlu
study dulu lah. Maka kita ke berperang. Kita berperang ke sidak Jepun. Cara Jepun. Tiba perang ke sidak Korea. Cara Korea. Sidak Rusia. Kita nitiah jenis event lah. Maka kita bekerja bak oil and gas tu. Mesti tupi merah, tupi hijau, tupi biru. Nuan perlu pandai. Nanti tuan buka berandau orang tu, nanti orangnya tupi biru. Nuan perlu ketukar tupi non tupi biru. Nanti nuan tupi putih ya. Nuan perlu ketukar. Nanti orangnya tupi putih ya. Tukar tupi nuan tupi putih ya. So baru nuan boleh semai ngoya. Sama kamu event tadi nuan perlu pandai sesuai ke diri ngau event. Yang penting ilmu lah. Yang ketiga, last kali nuan mesti bisik bakat. Anang shock ke diri awak bunyi pepatah Melayu ya, seperti keldai belajar menyanyi. Nya ada bunyi keldai kan? Ya nak boleh jadi semalau. Cek semalau kan? Berkicau. So anang berkenyak nanti nuan bisik knowledge, nuan bisik minat, tapi bakat nuan tak semai. Alright. Ukai nuan nak boleh jadi MC, nuan uliah, tapi nuan belajar hari baru sekali lah. MC contohnya orang ke rumah panjai, datai, bala tuai rumah katnya ke orang kahwin biasa-biasa. Maksudnya nak perlukan nuan berprotokol. Nuan dia sebagai mikrofon berjaku asal bisi orang berjaku namu bertanda, namu berlagu, namu ngihup. Ya banyak. Contoh ya. Tapi nuan kak pergi ke dalam yang lebih tinggi, yang lebih profesional. 3 perkara tadi mesti semai. Mesti ke semai. Semai ini tadi segulai sejalai mansang sertai. Makanya 3 perkara tu tadi mesti bisi untuk MC yang baru. Last but not least, anang lupakan tu nuan perlu bisik karakter nuan pun. Betul. Yes. Nuan bisik pemandai, bisik minat ataupun nuan bisik bakat, tapi nuan nadai karakter pun nak uliah. You have to have your own character. Nuan bisik karakter bakal aku nang segi ceria, gila-gila, lucu-lucu berkenyak. So nuan make karakter nuan pun lah. MC Sanuknya sesuai untuk rancangan yang berketuk. MC Sanuk untuk sesuai rancangan yang berketuk. Nak semua orang versatile tuan. Betul. Macam Platini tu contohnya lebih sesuai kepada event yang happening. Because nya ceria. Macam contohnya Azlan tu nya lebih kepada yang protokol. Sebab intonasinya, caranya berkelakar is tersusun sikit. Nang siada selok belok nang terus saja. Boleh protokol ya berkenyak. That's why kemadah tadi I idolize Medong Supia Jenang. Ya ulih dua-dua sekali. Macam orang boleh berlagu rentak irama Malaysia, lagu joget, lagu rap ulih, lagu rock pun ulih, ya ulih. Berkenyak tadi. So nyaklah kumpul tips lah ngagai orang tekak nyari MC lah peluar din. Jadi tanya ke penuh diri aku. Jadi ngagai kita ke di luar dian tadi ke bala peninga podcast pemansang bekasar itu. Nanti nyemak sidak yakak berguna ke training hari nuan serta berguna ke khidmat nuan jadi MC. Begini sidak ke kontak nuan, kak gigak nuan. So untuk yang aku beri training, normally aku hari training provider lah. Aku freelance, tapi aku kak beri training bak luar din, aku perlu go through by training provider. Untuk yang certified pun training lah. Dalam industri, dalam jabatan, aku perlu hari banyak training provider. Tapi untuk training yang public, ukai kompetensi pun. Seminar awareness je lah. Seminar awareness ataupun workshop biasa aja. Kita perlu khusus kehadiran aja pun. Boleh ngangau aku lah. Just go through direct call aku bak WhatsApp ke, nombor telefon ke. Ialah nanti kita akan berguna aku boleh lah. PM Tuan Albert ke, PM aku tepi ke ilak ke. Boleh aku Kelamat tu aku nak kalah promote diri aku sebagai trainer, promote diri aku sebagai MC buat media sosial. Laban aku selalu jadi MC pun hanya untuk rakan-rakan yang terdekat and company and spesifik ngagai oil and gas sempu. Tapi untuk event-event yang lainnya based on request lah, open request. Nanti orang kak berguna aku. Selalu aku diguna kurang. Bila orang lain yang ada boleh baru orang ngangau aku. Bagi aku it's okay. Aku dekat orang Dudi last choice pun at least aku bisik peluang. Nanti bakal orang berguna ke khidmat tuan tadi jadi MC. So mudah aja lah dia tu kita senang kak berkontak sama diri. Betul pawon kena orang. Bah handphone lah. Bah handphone maybe lagi Tuan Albert boleh hungkah
nombor telefon aku nya, ngau nama aku ba description wan ba video ataupun ba YouTube nonya lah. Iya, Nanti guna aku MC Platini ataupun Medic Platini lah senang. Nanti pedih gila nak buat Platini PC aja. PC aja. Okay, so nanti kita berguna aku sebagai trainer ke public trainer ataupun MC pengacara majlis. Oleh gigak aku ajak lah. Okay, open request. Laban kerja aku nang Medic, MC tu seminar freelance saja lah. Aku jadi MC je seminar orang berguna aku, mayanya lah aku jadi MC. Iya, betul. Open request Ramadan. Berkenyak mau. Okay. Jadi tu soalan ni perlu deh. Okay. Last maksudnya kita dah di penghujung acara ya. Okay. Jadi di meja nanti tadi aku bisi meda bermacam itu appreciation tadi. Oh ya, appreciation. Terang agai bala pendengar nama tanya tunjuk agai kamera kita tahu. Okay, boleh ya. Alright, yang pertama semedak badito, maybe nak oleh pada gelap badin. Okay. Top plug yang aku oleh hari Murphy Oil Corporation. Okay. Alright, masa project oil and gas yang kepada aku tadi siapa saanya first aku jadi MC-nya. Okay, tu plug yang dia boleh special recognition to Platini Kawi Philip for best health talk. Maksudnya health talk tu adalah head sharing lah. Macam kita bekerja dalam bidang oil and gas tu, kita akan bisi briefing tiap pagi ya. Tiap pagi kita bisi briefing. Jadi aku siapkan diri aku dedicated seminggu sekali aku akan berjakuk backside mengenai isu-isu kesihatan lah. Berjakuk pasal kesihatan lah, CPR, AED, penyakit, first aid management bertempat kerja. Engkau pihak megak tuan, aku upgrade diri kumpu. Okay, sebab setiap bulan memang aku akan bisik kelas. Kelas specifically ngagai penyakit-penyakit di tempat kerja lah. Kita ngomong occupational health diseases. Boleh mari contoh situ. Contohnya heat stroke contoh. Nanti heat stroke apa yang first aid management, ketika kita merawat mangsa heat stroke tu tadi banyak ya terdedah ngagai suhu yang panas. Kita kerja besar. Jadi musuh utama adalah cuaca. Ya, betul. Hari ya. Okay, 40 degrees Celsius ke atas, tubuh yang hangat, berpeluh, ya oleh luput, ya oleh sawan, ya oleh berbadi megak. Nanti kita yang agak first aid treatment yang jam 4. That's why sebab aku agak kelasnya memang sejam lah. Sebulan sekali sejam sesinya tadi. Aku ambil orang milih-milih hari sitat department. Nyak lah dikerindu oleh klien Murphy tu tadi. No other yet is like Brook Dok Yard Kenokia. So rindu. Jadi yang beri aku award tu tadi the best health talk. Okay, worker saja rindu ninga, tetapi bala management go klien pun rindu ninga tetap pada kita nya tadi. Okay, so next award yang aku boleh adalah tu right tu daripada tunjuk aku boleh kau bagai pakai tunjuk ngagai bala pemedak tu, peningat tu. Peningat. Nama arti award tu tadi. Award tu adalah special dedication. Maksudnya tu adalah award untuk akumpu. Special award daripada Sarawak Share Berhad. Okay, project Timi Maya tu itu project E6DPA. Masuk E6DPA itu nama platform lah tadi. Platform tidak gagal Sarawak Share Berhad. Jadi itu yang ada special recognition to Platini Kawi Phillips. Your dedication towards the successful of SSC program is greatly appreciated. So maksudnya sama megak bakat Murphy mana tadi. Aku mudahnya basic berapa man hour dah? LBI 150,000 jam. 150,000 lost time hour without lost time injury lah. Nada LTI. Maksudnya kejayaan sangat cemerlang lah kalau orang oil and gas lah. 150,000 jam. Okay. Right. So masa tu sangat penting sebab kita dalam kita oil and gas tu nang ngai bisi LTI lah. Incident, accident ataupun near misses yang membahayakan kita empu project. Especially P is people. E is environment, A is asset, R is reputation. Yes, betul. Ngai membahayakannya. So apa head program yang gagakku seperti nama dak tadi, aku beri health talk. Udahnya aku ngai beri health talk aja. Aku akan ngadu program kesihatan yang melibatkan third party. Contoh, aku invite Sarawak General Hospital, Blood Bank, ngagak program derma darah. Okay, sambung baru tadi. Minta ampun, kita impu audio recording tu pan nyo habis bateri kak.
Ya. Sama baru cerita tu tadi nak ke award ke break kan tadi lah. Okay, so award yang kedua boleh aku tadi hari Sarawak Share Berhad project E6 DPA project, iaitu aku boleh beritahu yang ada special recognition to Platini Kawi Philip. Your dedication towards the successful of SSC program is greatly appreciated. Kena sidak ya. Okay. So apa yang aku ngagak beritahu tuan ya. Improvement kepada yang hari Murphy Oil Corporation tadi. Dia aku sebenarnya agak health talk bertemu dengan workers pasal penyakit yang tu aku outside the box aku ngau ke sida Sarawak General Hospital blood bank ngagak program derma darah and then aku ngau third party bakal klinik-klinik especially sida AD lab okay advanced pathology lab untuk datai ngagak cancer marker screening, health screening, ujian darah, okay. So untuk workers, untuk pekerja kita lah. Laban sebab maya tahun 2016-17 tu cancer pukes meningkat. Jadi bila orang nak mengesan kansernya dah tahap 3, tahap 4. Dah penghujung ya. Dah penghujung. Nah orang agak apa-apa lagi dah. Munyi kerja kau asyik dah jadi bubur. Ya, kita nak boleh mutal masa nak baru. Jadi kuku ngagak awareness, ngagak health screening. Okay. Untuk bala pekerja lah. So sangat di support oleh Brodoyat ngau gak klien lah Sarawak Share Berhad. Sidak ya suka madak program begitu. Laban sidak madak Brook is the first yard yang agak program health yang berketuk. Yes, betul. So sidak ya beri aku award laban aku initiate tu tadi. That's why ada successful SSC program tunok kia. Okay. Last but not least, okay, yang tu adalah special award yang aku paling suka hari Petronas. Okay, boleh tunjukkan tunjuk dengan gay kamera. Okay, award dari Petronas. Dari Petronas tu. Saya mudah kata. Okay. So award tu yang sangat bermakna bagi aku. Right, tadi sidak ya dua award tu sidak ya recognize program-program yang digagakku selama tu untuk projek sidak ya. Tetapi yang dekat sangat di hati aku, alright, adalah plak tu yang madah badi tu we hereby honor Mr. Platini Kawi Phillips in appreciation for outstanding leadership and achievement as health practitioner in Anjong Project. Okay, yang tu sidak yang recognize aku pu leadership as a health practitioner. Okay. So bagi aku tu adalah award yang sangat penting dalam career development aku. Sidak yang recognize aku pu leadership. Outstanding leadership. Okay. So aku mesti madah kenuan tadi kan bila aku jadi medik tu aku anggap diri aku sebagai leader. Yes, betul. So the highest part in my aku pu career development adalah bila aku boleh award tu. Award temada outstanding leadership. So baka dulu arti nuan tercapai deh. Yes, betul. Okay, nuan anggap nuan sebagai leader and nuan boleh award outstanding leadership. So nya adalah hadiah terbesar dalam hidup aku lah. Ia bukan seminat plak bagi aku ataupun medal bagi aku, tapi itu lebih kepada tanda benchmark aku, pencapaian aku dalam bidang oil and gas. Okay, orang sebarang mari Petronas mari aku tahu. Betul. Petronas dalam projek Petronas. Okay, semua orang bisik utanya. Okay, semua orang bisiknya aku madah every project every project aku boleh special award ataupun individual award daripada clients. Yes. Munyi berandau kedua tua dalam kereta tadi. Every project memang kesayangan CSR deh. Kita kalau kerja bersama, apa kau minta berarti ni apa? Kau nak apa? Nah ni duit. Yang mai tua nak isi drone. Tekalat nak CSR merik tu duit tu lalu shopping drone. Yes, betul. Kan? Itu projek yang sebedau tu lah. Sebedau tu. Nah, maka projek S6V laptop dah dek aku kena Red Wing mau. Itu pun beri CSR gak. So beli kediri berasa ya beli Red Wing. Red Wing 1,000 lebih ya. Ya ampu apanya Kiwi nya pun dah dekat 100 Ming Oil Ming Oil nya. Okay. So tu adalah yang aku sampai dengan kita. Okay, aku kak berpekit munyi mau tadi kak. Okay kak aku kak market orang lah. Okay kak market orang. Okay kak ketika madah angkut bakul angkat sendiri. Okay. Cuma bagi aku kak
medik bak luar din ka menginspirasi bala medik ataupun orang tekak jadi medik mayuh utai yang kita boleh capai. Betul. Okay, ukai seminat non sebagai medik stay ataupun standby bak dalam medik room. Yes, betul. Nanti orang sakit kita itu ukai bak hospital hari-hari bisi pesakit, bisi outpatient kan. Yes, betul. Okay, nanti bisi apa-apa berlaku buat side first aid apa ke case ke baru medik bisi bekerja agak ujian dadah dengan alkohol baru bisi pengawak inspection mau tu berkenyak jadi kerja nuannya tadi boleh redundant ataupun stagnant nah jadi non perlu pansut lah. Mewarnai kehidupan nuan sebagai medik ngau kala-kala yang indah. Yes, Maksud aku betul, tadi betul. pergi training, improve diri nuan jadi MC ke, jadi trainer ke, nuan dekat jadi content creator ke, bahkan nuan kan mau kan. Yes, betul. Ya uli as long kita minat. Ya, betul. Ukai kita ka berpakit dengan orang, ukai kita ka improve diri kita. Yes, betul. Apa yang kita ada self development ataupun betul. career investment. Nah, Betul. semua tu pula kita magang. Betul. Nanti kita invest ngagai kita empu, penguntung, pengrugi semua kita empu. Betul. Bukan orang empu ya. So last but not least aku mau ya. Ya. Okey, terima kasih ya. Laban Nuan Sudi menjemput aku sebagai tetamu ataupun temuai ya. Temuai podcast. Temuai podcast Nuan tadi. Bagi aku podcast tu sangat manah, okey, manah laban yang mengetengahkan bakat-bakat usahawan ngah orang-orang tebak luar din yang perlu kita nemu jalai penghidup ya ataupun kita boleh ngangau ya yang pu success story. Ya, jadi boleh jadi malin lagi orang bukan. Yes, boleh jadi malin dengan orang bukai. Jadi perangsang orang bukai. Iya, betul. Okay. So kadang-kadang dalam hidup kita tu bakal kehidupan aku tadi ya cabaran ya cabarannya mayuah tetapi betul. cabaran kita itu ndak sebakar Betul. tu cabaran bab penghidup aku nya cabaran bab penghidup nuan Ya, betul. cuma apa yang sebakar bab itu is kita bekeni hati kita teguh kadai boleh nengah semua tanya Ya, tadi nempuh nengah tanya. nempuh sebala pengujinya tadi untuk Ya. kita capai misi visi dengan objektif lah dalam Ya, hidup kita mau. Betul. So terima kasih mengundang aku Okey, sama-sama. dan aku harap walaupun sesi itu sejam lah aku rasa mau untuk aku kira sejam lebih atau Sejam dah lebih. lama. Okey, Mr. Albert dia boleh ngambil part-part yang berguna ngagai kita semua rindu berandau. Ya. Berandau pasal pemansang penghidup tu, career development, rindu. Ya, betul. Ya, okey. 7 hari 7 malam kita berandau pun nak habis semua. betul. Dah banyak tadi minat kita sebakar. Kita ka sama maju, mansang, angkat betul. kepangan diri. Okay, so thank you Mau. Yeah. Ingat kita empu motor itu yang belajar tua. Okay, segulai sejalai mansang sertai. Okay, Alright. fist pump lah tua. Okey, terima kasih. Okay. Jadi kita ke masuk jam. Jadi dalam segmen tu aku dekat mantai ke terima kasih ngagai Mr. Platini Kawi laban udah jadi temuai podcast bakal ke sari tu nya episod 2. Okey. Jadi bajari aku tu bisi buku, okey. Beri genuan. Buku tu tajuk ya hadiah persaraan buat Umi. Okey, jadi buku tu dicerita ke atas cerita kebetul lah. Jadi penulis saya Dato' Wira Louis Eng, Gau Zakaria Sun Gip, nama ya. Sungip, okey. Jadi aku cerita mimpi pasal buku tu. Jadi Tuan Muda Abdul Rahman tu tadi ianya siko dealer public gold ya ke bisi gangguan penyakit nang dipai erimit. Lalu niteh ke pada doktor ya ndak ulih ngelui ari umur 30 tahun. Umur ya minaknya lah paling jauh pun 30 tahun. Jadi dipandak ke cerita jadi berumur 25 tahun tidak silap aku. Ia pun udah ninggal kita. Tinggi tajak pihak sepanjang sebedau yang datai berumur 25 tahun ya ngadu ke bisnes public gold tu mah. Public gold nyentuh ke dia tu indai agi nerima insentif area. Hasil dia ke bekerja keras ngadu ke bisnes public gold tu tadi. Paling nadai pun dia tu indai nerima antara 5,000 ke 10,000 ni tiap bulan. Okay, jadi nyak mai kebuah buku tu diberi tajuk hadiah persaraan buat Umi. Jadi aku ngarap ke ceritanya tadi Aulia jadi ke perangsang lah cerita tu tadi. Inspirasi. Ya. Okay. So legacy Buddha Tafiz ya. Semak gig.
Mike. Oh, alright. Okay, sorry. So, legasi budak Tahfiz bekerja dengan ajal untuk mewariskan pendapatan pasif yang lumayan buat ibu tercinta. Oh, kasihnya gambar ya tuan ni. Okay. Yeah. So, yang kau public goal tu tadi sepanjang umur ya sampai 25 tahun Yang kerja ngadu ke apa tu bisnes public goal tu saya ku dalam 3 tahun pihak lah. Oh, 3 tahun dah lama. Oh, umur yang 25 tahun tadi ni. Umur 25 tahun ni nyu nadai lah. Kasih hanya muai ni. Tang tajap pihak hasilnya ke agak bisnes dengan public goal tadi lagi meruang sampai dia tu. Indah yang nerima antara 5,000 ke 10,000 nanti yang bulan. Okey, walaupun dah nadai tapi kita madahnya legasi lagi yang lindungi Indah ya tadi. Yes, betul. Okey, so thank you ngau buku tu. Ya. Ya sangat bermakna lah buat aku sikut je anak lelaki dalam kami sebili ya. Anak tuai lagi. Ya, betul. Okey, nanti aku ngau tu ialah ngau public goal tu ialah ya bukan hadiah persaraan buat Umi tapi juga untuk Daddy. Yes, betul. Kita lengagak ya untuk apa yang ngindai kita. Selagi kita yang bekerja, kita lagi hidup berbakti lah ngagai apa itu apa indai kita. Betul. Okay, terima kasih ya tuan ngau buku tu. Alright. Dan aku pun sikit minat macam buku pada nana tu buku magang pada dia. Ya, aku medak mesti buku dia. Alright, senang bayar buku. Sebenarnya orang madah Jambatan Membaca Ilmu. Membaca Jambatan Ilmu lah. Betul tadi. Ya, okey. Dalam yang begak dalam buku tu bisik ku ungkah ke flyers. Ungkah bisik orang ke berminat nyimpan emas tadi atau pergi sidak lah. Lalu pihak ungkah bisik business card go. Si, aku mendapat dia ni tadi. Banyak ya business card. Tu ya business card. Okay, basic business card, basic flyers. Nama lah aku. Business card tu boleh nguntik nuan. Nanti kau jadi dealer ya. Jadi penyimpan emas dulu lah. Dari penyimpan emas dulu, dealer lah. Jadi dealer terus ya. Kuliah ke? Kuliah ya. Janji basic minat. Jadi minat. Okay, tu basic flyers juga. Alright, thank you. Nama aku apakah Dadu Kela? Ya. Okay. Alright, terima kasih ke buku tu masa nuan Tuan Albert. Okay, terima kasih megak kenuan. Lepas udah sanggup jadi temuai lalu berkongsi ke maya penemu, maya input input oleh kita dalam podcast tu. Okay. Jadi harap berguna ngagai semua orang telinga ni. Yes, betul. Jadi nyak ajak lah tentang sebenarnya nama slogan tu tadi. Oh, slogan tu tadi segulai sejalai mansang seretai. Sekali baru. Okay. Segulai sejalai mansang seretai. Okay, bertemu baru lah. Thank you tuan. Alright, terima kasih. Kita